Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Asma' Husna yang 96. Al-Baqi. Al-Baqi, Allah yang kekal. Baqa juga ataupun akhir. Semua dunia ni berlaku kiamat, hancur lebur habis semua. Allah yang Zat Allah yang kekal abadi. Itu mana Al-Baqinya. Inilah penunjuk kata Allah tu mana baqa, kekal. Sedangkan semua makhluk selain daripada Allah hancur dengan sebab peristiwa berlakunya hari kiamat. Jadi nak cerita kekal Tuhan ini itulah kekal. Tapi menceritakan hal suasana hari kiamat itu ada disebut dalam Al-Quran yang menjelaskan bahawasanya peringkat yang pertama Allah hancurkan bahagian atas, iaitu langit dan planet-planet. Bahagian atas semua keluar daripada orbitnya dan berlakulah pelanggaran, menyebabkan dunia ini menjadi gelap. Pelanggaran di antara matahari dan juga planet-planet yang lain yang ada di langit, semuanya berlaku pelanggaran dan hancur, pecah. Termasuk langit itu pecah, kecai. Begitulah juga planet bahagian di bumi, yang juga bumi mengikut dia berjalan ke orbitnya dengan bukit bukau, gunung ganang, semua akan berlaku gegaran bumi. Gegaran yang ada berlaku tsunami ataupun gegaran yang sekarang ni hanya sedikit saja, gempa bumi. Di hari akhirat ke hari kiamat, semua bahagian bumi tidak selamat. Semua bahagian bumi akan dihancurkan. Lebih-lebih lagi bumi yang adanya kuasa nuklear seperti Amerika, Rusia, Israel yang banyak menyimpan bahan nuklear, maka bumi ini akan hancur lebih cepat lagi. Bagi itu hancur sehancur-hancurnya, menyebabkan semua manusia atau benda yang hidup semuanya mati. Itulah yang dikatakan hari kiamat. Kemudian yang kekalnya al-baqa'nya adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Yang lain semuanya hancur lebur. Termasuklah syaitan mapuh. Syaitan pun mati. Kemudian manusia dibangkit semula. Itulah dikatakan hari kiamatnya, dibangkit dalam kubur. Dan itulah masuk alam baru yang dikata alam kiamat. Ini adalah benda yang gaib, yang wajib manusia yang manusia Islam yang beriman, bertakwa kepada Allah, makna dia percaya. Ini termasuk dalam rukun iman, itu adalah percaya tentang hari kiamat, adanya hari kiamat. Dan zat Allah sahaja yang kekal, yang tak binasa. Kerana zat Allah itu adalah dikenali dengan zat yang qadim. Qadim itu tidak ada awal dan tidak ada akhir, baqa, tak binasa. Itulah qadim. Sedangkan zat, benda yang ada kejadian alam ini dikatakan baharu. Benda ini akan dihancurkan, dibinasakan dengan berlakunya hari kiamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.